Sebelum pada tu pun ada banyak dajjal yang semuanya mengelirukan orang dalam hal agama. Jadi kiranya masing-masing orang mengikut agama atau mengikut ajaran tu, habis ringlah dia, sepenuh hati ni, khusyuk tak kira cara dia tu. Tetapi atas perkara yang tidak benar. Itulah makna tertipu. Dajjal itu makna penipuan yang sangat halus dan licin, orang tak berasa, tak sedar. Dajjal seorang yang sangat besar penipuannya, dan penipuannya sangat halus, orang ramai tak nampak. Dalam hadis sebut hak Dajjal, hak sebenar tu akhir zaman tu sudah tulis di dahi dia ni, kafara. Macam mana tak nampak? Macam mana tak nampak? Nabi SAW ada sebutkan orang yang buta huruf pun dia akan nampak kalau dia ada iman. Maknanya ini pelik ni, luar biasa. Tidak cara biasa. Tetapi kalau dia jelek pun, kalau dia tak ada iman ataupun dia lemah, ada perkara yang tak betul penutup dia, maka dia akan jadi tak nampak. Begitu juga hak sebelum Dajjal, hak sebenar tu Dajjal yang lain. Begitu juga. Jadi kita tak perasan tu, ya dia ni menipu kita, mengheret kita kepada kesesatan. Hak tu kita tak perasan. Sebab itulah disuruh, wa a'udzubika min fitnatil mahya, aku berlindung denganmu daripada fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan ni banyak sekali. Hak ni kita boleh tengok sendirilah fitnah kehidupan ni macam mana. Ada orang sampai bunuh diri, fitnah kehidupan. Ada orang sampai ujian hidupnya berat sangat sampai jadi hilang akal. Itu fitnah kehidupan. Ada orang yang maknanya hilang kesedaran langsung, tak ada. Sakit tu, itu fitnah kehidupan juga. Fitnah kehidupan juga berupa keseronokan hidup, keseronokan hidup, kemewahan, yang menyebabkan kita jadi lalai daripada agama, lalai daripada ajaran Allah. Ialah berlaku fitnah kehidupan sangat banyak. Fitnah kehidupan yang kita tengok macam-macam bentuknya. Masing-masing kita ada pengalaman. Masing-masing kita ada pengalaman. Dan kita boleh tengok sendiri. Ada orang yang kerana benda dia boleh tukar agama. Siapa tukar agama? Fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan. Ada orang yang hina, jadi hamba kepada orang, sanggup dia buat apa saja asalkan dia dapat benda. Ada dapat perempuan saja, sanggup buat apa. Fitnah kehidupan lah tu. Siapa bertetak, bunuh, mati kerana perempuan. Fitnah kehidupan semua tu. Jadi berlindung dengan Allah daripada fitnah kehidupan ni sangat banyak. Kadang-kadang kita kerana fitnah kehidupan ni satu yang masalah, tak boleh buat apa dah kita. Habis hayat kita nak menghadapi hak tu, nak menyelesaikan hak tu pun habis hayat. Kadang-kadang kalau Tuhan nak uji satu perkara tu sampai ke mati, tak boleh nak selesai. Fitnah kehidupan ni besar. Sebab tu minta berlindung. Wal mamat, dan fitnah kematian. Fitnah kematian. Fitnah kematian ni sama ada ketika nak mati tu ataupun selepas mati. Makna lepas mati pun ada lagi macam-macam ujian. Sebab kita dalam akidah kita bukan setakat hidup ni saja ujiannya. Lepas mati tu lebih banyak lagi bahkan ujiannya. Sebab lebih jauh lagi, banyak peringkat lagi yang kita nak lalui selepas mati. Hidup ni setengah-setengah orang yang tidak faham tu dia kata baik mati lah. Dia tidak tahu mati tu lagu mana. Sedangkan mati tu pun ada juga fitnah dia. Fitnatul mamat orang panggil. Fitnah kematian. Pada ketika dekat nak mati itu pun fitnah. Lepas mati itu di alam kubur pun fitnah. Banyak bukan main fitnah. Dan aku berlindung denganmu daripada dosa. Dosa ni pun perkara yang kita kena berlindung juga. Jangan kita bergantung dengan diri kita saja. Sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita berdoa, la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau biarkan aku kepada diriku walaupun sekelip mata. Biar kamu jagalah aku. Jangan serah kepada diri aku sendiri.
Diri aku sendiri terlalu lemah kalau nak jaga tu. Boleh jadi maksiat dia boleh mari macam-macam. Mula-mula timbul dalam fikiran dulu. Lepas tu jadi nak buat, jadi gapo-gapo. Kalau Tuhan tak jaga situ lagi, pun boleh jadi macam-macam. Kadang-kadang tak padan-padan. Dosa kita buat tu tak padan-padan. Berapa ramai kita tengok orang-orang yang telah melakukan maksiat besar yang menyesal. Kita memang hak tu pun beban tu pun padan. Ini hak dosa tu hak menyesal. Hak tidak menyesal ke mana? Hak menyesal ni pun kesal dia lagi nampak lah, dengan ubannya, dengan tuanya, dengan apanya, nampak sedihnya. Dia berasa lah, barulah dia berasa. Misalnya kita kata orang yang berzina, kita kata dia berasa tak padan benda tu. Dia bergomong sangat sampai gitu semua tu. Bendanya setara mana sangat. Apabila dia merasa dia tahu pada lagu mana dah sudah lepas dah, hak tu tetap dosa dah mana-mana. Situlah. Itu kalau menyesal. Kalau menyesal, kalau tak menyesal, akibat dia saya sok nampak lah akibat dia. Dalam hadis-hadis disebutkan setengah-setengah dosa tu akibat dia dalam dunia ni pun boleh nampak dah. Jadi dosa ni satu perkara yang besar yang perlu perlindungan Allah juga. Perlu perlindungan Allah juga. Wal maghram, dan hutan. Hutan ni besar. Dalam banyak-banyak perkara dalam dunia ni, urusan dengan kita hutan ni besar benar. Artinya Nabi SAW ni nak suruh umat dia ni beringat. Bukan tak boleh berhutan, dia sendiri pun pernah berhutan. Bukan tak boleh berhutan, tetapi berapa ramai orang yang apabila terlibat dengan hutan ni macam-macam berlaku kepada dia. Macam-macam. Dan kadang-kadang hak berhutan ni pula, kalau hak berhutan cara riba pula, dosa lagi pula. Lepas tu banyak perkara-perkara lain pula akibat dia tu. Maka adalah orang kata dalam setengah-setengah hadisnya, dalam riwayat Nasai misalnya disebutkan yang bertanya tu Aisyah sendiri yang berkata tu, kenapalah Rasulullah banyak sangat ni engkau berlindung daripada hutang ni apa ni? Nabi SAW kata, manusia ni, seseorang ni apabila dia berhutang, dia akan bercakap lah. Apabila dia cakap dusta lah. Dia kata nanti seminggu lagi lah. Seminggu tu tak betul. Sebenarnya dia nak buat benda lain. Seminggu tu dia nak lari ke, dia nak apa. Banyaklah. Ni kalau kita baca pendapat hukamat pula, akibat hutang ke apa, banyak pula lah. Perihal orang yang hutang ni, keresahan dia, kegelisahan dia, masalah dia, banyaklah pula. Tak kira lah tekanan terhadap dia, banyaklah. Itu tak kira lah. Jadi dia kata apabila berhutang dia akan bercakap. Bila bercakap dia akan berdusta, kecap lawak lah. Dia berjanji, mungkir janji. Dia akan berlaku gitu, akan ada lah keadaan begitu. Dan ini sudah jadi satu alamat ataupun pertanda nifak pula ada pada seseorang itu. Jadi seeloknya kita jaga diri kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang membawa kita kepada dosa yang lain pula. Dosa berdusta, dosa mungkir janji pula, bawa ke situ pula. Kenapa? Kerana berhutang. Jadi tak boleh berlaku semua tu. Elakkan diri daripada berhutang dulu lagi. Begitu juga perkara-perkara yang lain. Yang ni kita kena sekat punca dia. Jangan buat punca dia tu. Sebab itulah Allah SWT pun bila dia melarang daripada zina, dia kata la taqrabuz zina, jangan menghampiri zina. Dia tidak kata jangan berzina, walaupun di tempat lain ada juga sebut gitu. Tetapi ini langkah untuk mencegah. Jangan cari punca dia. Jangan buka pintu dia langsung. Jangan pergi dekat, jangan mendekati zina pun dilarang. Apatah lagi berzina tu sendiri. Tapi kalau kita duduk main-main kat tepi-tepi itu boleh jadilah. Man hama haulal hima yushiku an yaqa fih. Orang yang duduk kindak-kindak
di tepi kawasan larangan itu